Ada juga kitab yang telah dimansuhkan, ada kitab yang telah diseleweng, diubah. Kita sebagai orang awam, saya pun termasuklah dalam kalangan orang awam ni, cukuplah kita mempercayai rukun iman, iaitu apa? Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Itu yang kita penting untuk kita sebagai orang awam ni. Yang kedua, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yang paling penting adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kerana dia ada syariat yang kita kena jalankan, yang kita kena teruskan, yang kita kena tinggal kalau ada benda-benda yang dilarang. Yang ketiga, beriman dengan kitab. Memang kita beriman bahawa Allah SWT menurunkan kitab. Ada juga kitab yang telah dimansuhkan, ada kitab yang telah diseleweng, diubah. Yang paling penting adalah Al-Quran, sebab Al-Quran dijamin terpelihara dan masih ada pada hari ini. Kita berimanlah bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala.